Halo, Assalamualaikum. Ah, Hari ni kita nak cerita apa ya? Tak ada, aku nak cerita satu insiden lah. Insiden sekarang yang kecoh ialah insiden di Kashmir. Kashmir. Insiden di Kashmir ni katanya melibatkan orang awam, ramai orang awam terkena cerita dia, terutama pelancong katanya cerita dia. Ya, dia pun kata melibatkan juga apa ni, ya Pakistan punya India punya agensi risikan iaitu RAW cerita dia, Research Analysis and Wing cerita dia, mengatakan Pakistan punya ISI yang punya kerja lah cerita dia, elemen tu. Tapi kalau kau tanya aku lah, aku tak nampak ISI punya kerja. Sebab cerita dia macam ni, kita ni dalam bidang benda macam ni lah, aku tak nak sebut apa. Ini cerita kerja kita. Bila kerja kita macam ni cerita dia, kita tak melibatkan orang awam. Kita kalau boleh nak elakkan orang awam. Apa saja yang kita buat, memang kita akan elakkan orang awam. Kita seboleh-bolehnya tidak mahu melibatkan orang awam dalam semua kerja kita. Kalau kita melibatkan agensi risikan cerita dia, kita akan katalah cerita dia, ni cerita dia, FSB cerita dia akan melakukan khianat kepada CIA dan sebagainya. Sama juga MSS, Mossad, kita ada JCHQ dan banyak lagi lah cerita dia kan, ASIO dan sebagainya. Kata khianat tu dia akan buat. Tapi elemen-elemen yang contohnya dia cucuk jarum ke apa sebagainya itu kemungkinan akan melibatkan orang awam. Jadi kalau tanya aku, adakah ianya melibatkan orang awam? Tak. Tapi bila berlaku melibatkan orang awam macam yang sekarang berlaku di Pakistan, Kashmir tu cerita dia, pastinya ianya adalah elemen daripada cucuk jarum oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam bidang risikan dan sebagainya. Kalau tanya aku, tim kita Malaysia pernah terlibat? Aku tak tahu tentang cawangan khas, tak tahu yang lain. Tapi bagi kami cerita dia, kami daripada agensi cerita dia, kami memang pernah melakukan operasi di sana jugalah, bertugas di sana. Dan aku kata ya atau tidak tu pun, nak kata ya pun, kita orang tak boleh nak kata cerita, sebab benda tidak ada direkodkan, tak ada data dan sebagainya. Bukan tak ada direkodkan untuk, tiada direkodkan untuk tontonan awam. Kau kena faham tu cerita dia. Bila aku bercakap tentang sesuatu tu ialah sesuatu itu tidak direkodkan untuk ketontonan awam, untuk report awam macam tu. Orang awam tak perlu tahu cerita dia. Dan kalau kita buat soalan lain pun, kita akan mengaku sebagai tidak membuatnya cerita dia. We denial to the event cerita dia. Kita akan ada sentiasa akan mengatakan denial. Kita katakan tidak, kita katakan ini fiction dan sebagainya. Itu biasa cerita dia. Sebab kami cerita dia, bila buat satu benda macam ni lah, terlibat benda-benda yang macam sikan cerita dia. Lagi satu yang kita tahu daripada dulu lagi kan cerita dia, lagi banyak kita cerita, lagi banyak kita dedahkan, contohlah dedahkan sebagainya, konon lah cerita dia kan, kata orang konon dedah dan sebagainya. Lagi banyak kita cerita, lagi banyak orang tak percaya cerita dia. Jadi itu satu yang benda yang kita dah kaji psikologi manusia lah cerita dia. Lagi banyak yang kita bercerita, lagi banyak orang tak tahu cerita dia. Lagi banyak orang tak confident, lagi banyak orang mengatakan alah itu semua Hollywood punya style, itu adalah elemen-elemen banyak kaki DVD dan sebagainya lah. Tapi itulah biasalah kan. Kalau tanya aku kan, sebab aku bertugas 24 tahun lebih ni tadi, jadi macam nak cakap ya dia. Dan bagi yang kenal aku kenal lah dia, tapi aku ada multiple identity kan, personally. Jadi susah lah orang nak teka yang satu kan dia. Jadi macam ni lah cerita dia. Jadi kalau apa yang berlaku dekat Kashmir ni cerita dia, aku tantang cakap lah, ini adalah elemen-elemen yang tak ada kena-mengena dengan agensi risikan pada dasar dia, tapi mungkin ada cerita dia. Sebab dia melibatkan orang awam. Kita kalau boleh tak nak libatkan orang awam, sebab bila kita melibatkan orang awam, dia akan banyak melibatkan jurisdiction yang leceh cerita dia. Nak kena uruskan benda-benda yang leceh cerita dia.
Oh ya, oh tentang baju. Ini bukan baju. Ini aku beli baju dekat kedai apa namanya? Kedai yang jual pakaian sukan apa pakaian sukan outdoor sport tu. Ini bukan tak ada apa pun. Jadi saja je hari ni hari Jumaat kan cerita dia. Kepada korang yang ni cerita dia relax, tak ada benda pun cerita dia. Okey. Tentang jam itu Kashmir tu ya macam cakap lah. Tak ada apa yang perlu dirisaukan, tak ada apa yang perlu dilakukan. Kita patut risau dan takut daripada yang berlaku dalam negara kita dan apa yang berlaku dalam negara kita. Macam mana elemen-elemen lain masuk dalam negara kita. Itu yang patut kita takut. Itu yang patut kita selalu memerhatikan dia. Okey, assalamualaikum. Peace.